Malam geng. Untuk cara di sini, hari ini kita nak bacakan satu ungkapan yang berkaitan akan pentingnya kerja berpasukan dalam sesebuah organisasi. Dalam adat Melayu, dalam adat Nusantara, kadang-kadang nasihat itu bukan sahaja disampaikan secara terus, tapi kadang-kadang nasihat itu disampaikan dalam bentuk ungkapan, syair, agar memberikan satu nilai pembelajaran kepada semua bila mendengar ataupun membaca ungkapan-ungkapan yang diberikan. Ungkapan yang kita akan bacakan ini adalah daripada hasil nukilan dan hasil kumpul daripada sastrawan besar, iaitu daripada Tenas Effendi, yang mengumpulkan butir-butir budaya Melayu Riau dalam buku yang bertajuk Tunjuk Ajar Melayu ya. Jadi bila Tok baca ni, Tok rasa sangat sesuai. Ungkapan ini ditujukan kepada semua berkaitan dengan pentingnya kerja berpasukan dalam satu organisasi ya. Jadi dengarkan ungkapan ini. Bila jatuh sama geruh, bila tercampak sama bengkak, bila tertoreh sama pedih, bila terluka sama berdarah, bila dianjak sama layu, bila diumbut sama mati, bila dicabut sama lesut, bila ditebang sama tumbang, bila ditebas sama meranggas, bila jauh sama dikayuh, bila dekat sama dijawat, bila di tengah sama dijengah, bila diceruk sama dijenguk, bila di tepi sama dinanti. Di dalam ungkapan ini menceritakan akan pentingnya dalam semua orang dalam satu organisasi ataupun dalam pasukan bersama-sama, sehati sejiwa, sama-samalah dalam menghadapi apa sahaja cabaran, apa sahaja kerja-kerja yang perlu dihadapi bersama. Tidak ada sebarang perpecahan. Ini ungkapan yang ditujukan fokus untuk persaudaraan, untuk kerja berpasukan dalam organisasi. Alright, jadi moga-moga ada keberkatannya, ada manfaatnya bila kita mendengar ungkapan begini. InsyaAllah dapat dipraktiskan dalam organisasi masing-masing. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.